Dracula, hantu lelaki bersut kemas, bermantil hitam, bergigi tajam. Tapi korang tahu tak, watak seram ini sebenarnya terinspirasi daripada seorang manusia nyata. Itulah Vlad the Third, penguasa Wallachia yang terkenal dengan kekejamannya. Pada sekitar 1460, Sultan Muhammad II, Sultan Al-Fatih menghantar utusan diplomatik ke Wallachia. Tapi utusan itu dibunuh dengan kejam oleh Vlad sebagai tanda protes dan kebenciannya terhadap Empayar Uthmaniyah. Marah dengan penghinaan itu, Sultan Al-Fatih menggerakkan tenteranya menuju Wallachia. Dan ketika tentera Uthmaniyah tiba di Targoveste, mereka melihat pemandangan yang mengerikan. Ribuan mayat tentera Uthmaniyah disula, dipacakkan di padang lapang, dibiarkan kering dan dimakan burung. Setibanya tentera Uthmaniyah masuk ke Wallachia, pertempuran berlaku. Tentera Vlad tewas dan Vlad melarikan diri ke kawasan pergunungan untuk berlindung. Akhirnya, pada tahun 1476, Vlad the Third terbunuh dalam serangan Uthmaniyah. Dan tamatlah kisah Raja Kejam Wallachia yang membentuk legenda Dracula yang kita kenal pada hari ini.